Saya tak saga dan saya terkejut dengan sikap Datuk Seri Wan Azizah. Roll. Ada influencer datang nak ambil ni, saya tengok tu apa nama Coach Syariman. Oh, Google sebenarnya. Nampak? Mana tak terkejutnya saya di depan pentas tengah buat live. Tiba-tiba Datuk Seri menyebut nama Coach Syariman. Subhanallah. Mau pengsan dibuatnya kan? Maklumlah, kita ni orang kecil saja disebut pula oleh isteri Perdana Menteri Malaysia. Subhanallah. Namun yang saya paling kagum pada hari itu adalah ini. Roll. Dan saya nak menunjukkan pada semua daripada kita, hasil daripada peruntukan Kampung Labu Lanjut, terdapat 19 projek, kawan, yang kita laksanakan dengan peruntukan yang diberikan kepada kami. Datuk Dr. Roslan Husin, Ketua Pengarah Akademi Kenegaraan Malaysia. Beliau champion untuk Kampung Angkat Madani di Kampung Labu Lanjut. Nampak? Yang saya sebut tadi 19 projek yang telah berjaya disiapkan merangkumi 5 teras yang paling utama. Yang pertama, ekonomi. Of course, ekonomi masyarakat kampung. Yang kedua, sosial masyarakat kampung. Yang tiga, masjid dan surau masyarakat kampung mengimarahkan lagi Islam. Yang keempat, anak muda di Kampung Labu Lanjut. Dan yang terakhir, yang kelima, tuan-tuan dan puan, adalah infrastruktur di Kampung Labu Lanjut. Subhanallah. Apatah lagi dilancarkan oleh Datuk Seri Wan Azizah. Dan pada masa yang sama ada di kalangan ketua pengarah ini yang juga ada peruntukan Kampung Angkat Madani, mungkin hanya mampu siap 3-4 projek saja, tak mampu pun nak buat pelancaran besar begini, tak mampu pula untuk menjenamakan Kampung Madani sebagaimana dijenamakan Kampung Labu Lanjut, Kampung Angkat Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak?